Hai semua, sebagai ibu bapa atau penjaga kepada anak dalam spektrum autisma, pernah tak anda rasa macam ada sesuatu yang tak kena? Satu perubahan tingkah laku yang buat anda garu kepala, tapi anda sendiri pun tak pasti apa puncanya. Hari ni, kita akan cuba rungkai misteri ni sama-sama dan saya akan kongsikan beberapa alatan supaya anda boleh jadi penyokong kesihatan yang paling hebat untuk anak anda. Okey, jom kita mulakan terus dengan satu angka yang terus terang memang mengubah cara kita patut berfikir. 97%. Ini bukan sekadar statistik biasa tau. Ini bermakna untuk hampir setiap keluarga yang ada anak autistik, perjalanan anda sebenarnya adalah tentang mengurus pelbagai isu kesihatan pada masa yang sama. Penjagaan kesihatan anak anda jauh lebih kompleks daripada hanya satu diagnosis. Kita mulakan terus dengan cabaran utamanya. Petikan ini terus terang menyatakan satu isu yang besar. Ramai kanak-kanak autism tak dapat penjagaan kesihatan yang sepatutnya mereka perlukan. Jadi, dalam perkongsian kali ini, kita akan cuba faham kenapa ya jurang ni wujud dan apa yang boleh kita buat mengenainya. Dan di sinilah letaknya cabaran paling besar. Tengok petikan dari Akademi Pediatrik Amerika ni. Ia sangat-sangat penting. Apa yang cuba disampaikan ialah tingkah laku yang kita mungkin dah biasa labelkan sebagai sebahagian daripada autism, macam mengamuk, resah gelisah atau mencederakan diri, sebenarnya itu mungkin satu-satunya cara anak anda cuba berkomunikasi, cuba menjerit, saya sakit. Selalunya kita fokus pada diagnosis autism tu sendiri kan, tapi sebenarnya kita kena lihat gambaran yang lebih besar, iaitu kesihatan anak kita secara menyeluruh. Inilah langkah pertama untuk betul-betul faham apa yang sedang berlaku. Ini dia titik tolak yang boleh mengubah segalanya. Kajian demi kajian menunjukkan yang kanak-kanak dalam spektrum autism ni selalunya ada keperluan kesihatan yang jauh lebih kompleks. Cuba bayangkan macam ni, tingkah laku yang kita nampak tu mungkin sebenarnya cuma simptom kepada sesuatu yang lebih dalam. Macam masalah kesihatan yang mereka tak tahu macam mana nak beritahu kita. Pembayangan diagnostik. Macam ni. Bayangkan diagnosis autism tu macam satu matahari yang sangat terang. Cahayanya tu kuat sangat sampai ia membayangi atau sembunyikan masalah-masalah kesihatan yang lain. Jadi, sakit gigi yang teruk mungkin nampak macam tantrum biasa. Sakit kepala yang kronik pula disalah anggap sebagai tingkah laku suka menyendiri. Inilah pembayangan yang kita kena belajar untuk tembus. Okey, senarai ni sangat-sangat penting. Masalah perut, susah tidur, epilepsi, alahan, ADHD dan keresahan, semua ni memang kerap wujud bersama autism. Yang lagi penting, simptom-simptom ni kadang-kadang disalah anggap sebagai sebahagian daripada autism itu sendiri. Padahal ia adalah isu perubatan yang boleh dirawat. Dan bila dirawat, ia boleh beri kesan besar pada tingkah laku anak anda. Cuba tengok perbezaan yang sangat ketara ni. Satu kajian dapati sehingga 85% kanak-kanak autisme ada masalah perut, macam sembelit atau cirit-birit. Bandingkan dengan adik-beradik mereka yang neurotipikal, cuma dalam 31%. Angka ni bukan main-main tau. Ia beritahu kita sesuatu yang penting. Ini bukan kebetulan. Ini adalah satu corak yang perlukan perhatian kita. Jadi, apa kaitannya? Senang cerita, kesakitan fizikal ni seringkali dizahirkan melalui tingkah laku. Bila seorang anak tu tak dapat nak cakap, yang perut dia tak selesa, apa yang kita nampak mungkin kemarahan, masalah tidur atau pergerakan berulang-ulang sebagai cara dia untuk tenangkan diri. Sekarang, tengok pula nombor ni, 30%. Ya, sehingga 30% individu autisma juga ada epilepsi. Nak bandingkan, dalam populasi neurotipikal, angkanya cuma 1 hingga 2% je. Jauh beza kan? Ini peningkatan risiko yang sangat besar. Dan kita kena tahu, tanda-tandanya bukan setakat sawan je. Kadang-kadang ia lebih halus, macam tiba-tiba merenung kosong atau perubahan sikap yang mendadak. Caranya senang je. Anda kena tukar topi anda. Lupakan sekejap peranan sebagai ibu atau bapa dan sekarang pakai topi seorang detektif kesihatan. Slide ni, anggaplah ia macam buku panduan detektif anda. Ia ajar kita untuk tengok tingkah laku tu sebagai satu petunjuk atau clue. Contohnya kan, pernah tak anda perasan anak anda tiba-tiba suka sangat tekan perut dia kat bucu meja? Itu bukan tabiat pelik, itu mungkin cara dia nak legakan sakit perut dia. Atau pandangan dia kosong untuk beberapa saat, itu mungkin sejenis sawan yang dipanggil absent seizure, bukan sebab dia tengah mengelamun. Tugas anda sebagai detektif ialah kumpul semua bukti ni, catat bila ia jadi, berapa lama, apa yang jadi sebelum tu. Jadi, bila jumpa doktor nanti, anda bawa data, bukan sekadar agak-agak.
Kita dah faham cabaran-cabarannya. Sekarang, macam mana kita nak cari jalan penyelesaian? Kuncinya mudah je. Anda perlukan satu pasukan. Ingat, anda tak perlu lalui semua ni seorang diri. Soalan paling besar yang bermain dalam fikiran anda sekarang kan? Sebab kita semua pernah rasa perasaan bila kita luahkan kerisauan tapi macam dipandang ringan. Jadi macam mana kita nak cari doktor yang akan jadi rakan kongsi sejati dalam perjalanan ni? Kuncinya, anda ada hak untuk menemu duga doktor anda. Ini bukan untuk cabar diorang, tapi untuk pastikan ia padanan yang sesuai untuk keluarga anda. Cuba guna soalan-soalan ni. Tanya pasal pengalaman diorang, cuba faham cara diorang berfikir pasal rawatan, dan yang paling penting, adakah diorang nampak bersedia untuk jadi sebahagian daripada tim anda? Memilih doktor yang betul tu memang kritikal. Jadi janganlah rasa segan untuk temu duga mereka. Sebabnya anda bukan sekadar cari doktor, anda sedang mencari seorang rakan kongsi yang faham tentang autism, yang selari dengan nilai keluarga anda dan yang betul-betul bersedia bekerjasama dengan anda. Matlamat kita ialah untuk cari seorang rakan kongsi, seseorang yang tengok anak anda sebagai seorang individu, bukan setakat satu label diagnosis. Anda ialah ketua peguam bela untuk anak anda dan tugas pertama anda ialah pilih kapten yang betul untuk ketuai pasukan perubatan dia. Sokongan ni bukan datang dari golongan profesional je tau. Selalunya, panduan terbaik dan sokongan emosi yang paling bermakna datangnya daripada mereka yang lalui perjalanan yang sama macam kita. Mereka faham dengan cara yang orang lain mungkin takkan faham. Inilah rupa satu pasukan sokongan yang mantap. Ia macam satu ekosistem kan? Doktor bawa kepakaran perubatan, cikgu bawa pemahaman dari sekolah dan komuniti ibu bapa pula bawa pengalaman dari dunia sebenar. Setiap seorang ada peranan penting dalam kejayaan anak anda. Sekarang, jom kita tengok gambaran yang lebih besar sikit. Matlamat utama kita bukan untuk jadi peguam bela anak kita ni sampai bila-bila. Matlamat kita sebenarnya adalah untuk latih anak kita jadi peguam bela untuk diri dia sendiri. Dan proses ni kena mula jauh lebih awal daripada yang kita mungkin sangka. Apa yang menarik pasal slide ni ialah ia macam lawan sikit tanggapan biasa kita. Peralihan kepada penjagaan dewasa ni bukan satu event yang jadi masa hari jadi ke-18, tak. Ia satu proses yang panjang yang patut kita rancang dan mulakan seawal umur 14 tahun lagi. Kenapa? Sebab nak bina kemahiran ni semua ambil masa. Peta jalan ni tunjuk dengan jelas kan? Ia macam larian maraton, bukan larian pecut. Ia bermula dengan perbincangan awal masa umur belasan tahun dan sikit demi sikit berkembang sampailah diorang betul-betul bersedia nak uruskan kesihatan sendiri. Perancangan awal itulah kunci untuk pastikan peralihan ni berjalan lancar. Jadi, apa langkah-langkah praktikal yang kita boleh ajar? Kita mulakan dengan yang asas. Ajar diorang nama ubat dan kenapa kena makan ubat tu. Latih diorang untuk cakap kat doktor pasal alahan yang dia ada. Kita boleh buat main peranan, berlakon macam mana nak telefon klinik untuk buat temu janji. Boleh guna gambar raja badan untuk bantu diorang tunjuk kat mana yang rasa sakit. Setiap satu kemahiran kecil ni, ia macam satu blok binaan ke arah kemandirian dia. Okey, yang ini fakta undang-undang yang sangat-sangat penting. Bila anak anda jejak umur 18 tahun, dari segi undang-undang, anda secara automatik dah tak boleh buat keputusan perubatan untuk dia. Sebab itulah sesetengah keluarga kena rancang awal-awal untuk dapatkan penjagaan sah atau legal guardianship. Ia pada asasnya kebenaran mahkamah untuk anda terus membuat keputusan penting bagi pihak anak anda. Soalan ni mungkin bunyi macam ekstrim sikit, tapi ia adalah realiti untuk sesetengah keluarga. Kenapa? Sebab undang-undang dan liputan insurans untuk perkhidmatan autism ni sangat berbeza dari satu negeri ke negeri lain. Cuba bayangkan, berpindah negeri mungkin satu-satunya cara untuk anak anda dapatkan terapi atau sokongan yang diperlukan. Ini satu keputusan yang sangat sukar, yang didorong oleh sistem yang tak seragam. Dengan semua pengetahuan ni, kita pun sampai ke destinasi perjalanan ini, iaitu transformasi daripada seorang penjaga yang mungkin risau kepada seorang peguam bela yang yakin dan diperkasakan. Konsep yang paling ideal untuk kita usahakan ialah rumah perubatan. Okey, ini bukan sebuah bangunan tapi ia satu sistem. Maksudnya ada satu pasukan teras, selalunya diketuai oleh doktor keluarga yang bertindak macam pengurus projek untuk kesihatan anak anda. Diorang akan pastikan semua pakar bercakap antara satu sama lain jadi anda tak lagi terbeban jadi orang tengah untuk sampaikan maklumat.
Dan pasukan anda ni sebenarnya jauh lebih besar daripada doktor saja. Ia adalah satu ekosistem sokongan. Ia termasuklah ibu bapa lain yang faham sangat apa yang anda lalui. Ia termasuk organisasi yang boleh bagi anda sumber. Ia satu rangkaian yang anda bina untuk pastikan anda dan anak anda sentiasa disokong, tak kira apapun. Apa intipati perjalanan ni? Pertama, ingat yang tingkah laku tu adalah satu cara komunikasi. Sentiasa cari punca di sebaliknya, terutamanya dari segi kesihatan. Kedua, anda ada hak untuk bina pasukan sokongan yang anda percaya dan sangat penting untuk rancang masa depan, terutamanya tentang peralihan undang-undang pada umur 18 tahun. Dan yang paling penting, berhubunglah dengan ibu bapa lain. Kekuatan komuniti tu memang tak ternilai. Kupasan kita hari ini berakhir dengan satu soalan, bukan satu jawapan. Sebab perjalanan setiap keluarga itu unik. Dengan maklumat yang anda ada sekarang, cuba fikirkan, apakah satu langkah proaktif yang anda boleh ambil esok untuk memperkasakan lagi perjalanan penjagaan kesihatan anak anda?